Okey, jom kita sambung insurans kita. So sekarang cikgu nak explain insurans perjalanan ataupun kita panggil dia travel insurance. So kenapa kita nak ambil insurans perjalanan ni? Okey, contoh sekiranya Ali ni pergi ke Korea, for example, pergi bercuti ke Korea. Sekiranya Ali beli insurans perjalanan, berlaku sesuatu masalah ketika Ali bercuti ke Korea tadi, misal kata beg dia hilang ataupun berlaku kemalangan pada Ali, berlaku kematian pada Ali, pasport dia hilang dan sebagainya, insurans akan tanggung kos kerugian tadi. Sekiranya berlaku kematian pada Ali, insurans akan tanggung kos bawa pulang jenazah Ali ke Malaysia. Macam itulah, faham tak? So untunglah ambil insurans perjalanan sekiranya kita nak pergi bercuti. Okey, so jom kita terus pergi tengok soalan tanpa membuang masa. Okey, satu tips daripada cikgu, sekiranya orang tu dia selalu travel, maksudnya dia manager hotel ke kan, dia selalu macam sebulan 3 kali pergi luar negara. So kita sarankan dia untuk ambil premium tahunan. Okey, kita akan suruh dan kita akan set je, kalau dia selalu travel dia akan ambil premium tahunan. Ingat tau. So, macam mana nak baca jadual ni? Kalaulah Ali tadi contoh pergi bercuti 1 hingga 5 hari, dia pergi seorang, dia pergi Korea, Asia, harga insurans RM39 je. So, bayar RM39 je. Kalau dia pergi Europe, RM53. Okay, tapi kalau Ali pergi dengan wife dia, so 2 orang RM69, jimat sikit. Kalau dia pergi Europe 2 orang RM98. Kalau Ali pergi dengan family, misal kata Ali, isteri dia dengan anak dia, so dia orang bayar RM87 lagi jimat. Pergi ramai-ramai kan. Europe 133. Kalau dia pergi 13 hari contohnya, 13 hari di area sini, so dia pergi seorang RM79. Dia pergi dengan wife RM152. Kalau dia pergi dengan family RM218. Macam itulah. Okay, so kita tengok pekerjaan Daniel sebagai seorang pengurus besar hotel. Kita dah tahu dah, memerlukan dia sering ke Thailand, Kemboja, Indonesia, Asia kan, tapi sering. So maksudnya kita tahu Daniel akan ambil premium tahunan RM230. Kenapa premium tahunan? Tak adalah setiap kali, sebulan 3 kali dia nak pergi Indonesia. Takkan setiap kali pergi dia nak beli RM39, RM39, rugilah dia. Setahun dah berapa? So baik dia beli sekali je. 230 ni dia beli sekali je, dia cover setahun terus. So tak payah beli dah lepas tu, selama setahun. Okay, pada bulan Disember, Daniel akan ke Medan, Indonesia selama 14 hari untuk bekerja. Yang ni dia bagi, dia nak kacau kita punya mind je, so abaikan. Okay, kemudian dia kata apa? Dia juga bercadang untuk membawa isteri dan 3 orang anaknya bercuti di Medan selepas 7 hari dia berada di sana. Bukan dia orang nak pergi bercuti 7 hari. Dia cakap selepas 7 hari Daniel berada di Medan. So kita terus baca. Daniel akan meminta isteri dan anak-anaknya mengambil penerbangan dari Kuala Lumpur. Mereka akan bercuti selama seminggu. 7 hari lah. Tapi bukan 7 hari yang ni. Okay? Mereka akan bercuti selama seminggu. So jom kita tengok. Kita tahu Daniel, kan cikgu dah cakap tadi, Daniel akan ambil premium tahunan Asia seorang. Family dia, isteri dan anak-anak dia akan ambil plan family lah. Kita akan ambil plan family sebab isteri dan anak-anak. Sebab kalau ambil asing, contoh ambil asing, isteri 7 hari kan, 7 hari kat sini, betul? So takkan nak kali 3, berapa dah? Berapa? 6, 12, 18 dah. Macam mahal lah. Lagi jimat 136. Okay, so jom kita tengok apa dia kata. Berapakah harga premium untuk insurans perjalanan Daniel dan keluarganya? So kita tahu soalan 1, Daniel ambil premium tahunan. Berapa harga premium tahunan tadi? Tak silap cikgu, 230. Betul. Keluarga dia pula kan pergi 7 hari kat sini. So plan keluarga pergi ke Indonesia, Asia 136. So family RM 136. So tambah, dapat jawapan 366. Ini jawapan 1. Clear? Okay, soalan 2. Ini yang cikgu tanya dekat bengkel semalam. Beri satu faktor yang mempengaruhi harga premium dia. One factor that affects the price of travel insurance premium. So kita tengok kan, nampak tak harga dia berubah-ubah? Nampak? RM39, RM53, RM79, harga dia berubah-ubah. Apa penyebab dia berubah? Yang pertama, bilangan orang. Pergi seorang harga lain, pergi berdua dengan partner harga lain, pergi dengan family harga lain.
Yang kedua, bilangan hari. Makin lama dia pergi makin mahal. Dan yang ketiga, destination. Asia harga lain, Eropah harga lain. Macam tu. So bagi je, dia minta satu, jangan bagi dua. Bagi satu. Okey, apa satu faktor? Kita sebutlah sebagai bilangan hari. Ataupun korang nak bagi destination, destinasi pun boleh. Suka hati lah. Nak bagi bilangan orang pun boleh. So ini insurans perjalanan. Faham tak?